Hai semua, selamat datang ke Autotech Malaysia. Hari ini kami akan berkongsi semua maklumat terkini tentang Subaru 15 2025 yang juga dikenali sebagai Crosstrek di pasaran antarabangsa. SUV kompak ini menggabungkan gaya, prestasi, dan ciri keselamatan canggih dalam satu pakej yang lengkap. Dibina dengan sistem pacuan semua roda simetri khas Subaru, 15 memberikan kestabilan dan cengkaman terbaik sama ada di jalan bandar atau laluan off-road. Ia hadir dengan dua pilihan enjin untuk memenuhi keperluan pemandu berbeza. Varian asas menggunakan enjin 2.0 liter SUBARU boxer berdaftar 4 silinder yang menghasilkan 152 kuasa kuda dan 145 Nm torque, dengan penggunaan bahan api sekitar 27 mung di bandar dan 34 mung di lebuh raya. Untuk prestasi lebih tinggi, varian yang lebih mahal hadir dengan enjin 66 2.5 liter boxer berdaftar dengan 182 kuasa kuda dan 178 Nm torque. Semua model dilengkapi dengan transmisi automatik CVT yang lancar dan cekap. Subaru 15 2025 ditawarkan dalam 5 varian: Base, Premium, Sport, Limited, dan Wilderness. Model asas bermula dari $25,810, menawarkan ciri-ciri asas yang cukup memadai. Varian Premium bermula dari $27,060 dengan tambahan kemasan dalaman dan sistem hiburan lebih baik. Varian Sport dari $29,610 menawarkan gaya lebih lasak dan ciri off-road tambahan. Untuk pengalaman lebih premium, varian Limited pada harga $30,759 hadir dengan tempat duduk kulit, sistem audio berkualiti tinggi dan teknologi bantuan pemanduan canggih. Varian Wilderness pula direka khas untuk pengembaraan dengan kelegaan tanah lebih tinggi dan rekaan lebih berani. Dari segi keselamatan, Subaru melengkapkan semua varian dengan sistem EyeSight berdaftar Driver Assist teknologi secara standard, termasuk cruise control adaptif, bantuan kekal lorong, dan brake pra-pelanggaran. Sistem infotainment pula menyokong Apple CarPlay berdaftar dan Android Auto tanda dagangan, bersama skrin sentuh moden yang responsif. Beberapa varian juga dilengkapi dengan kerusi depan berpemanas, kerusi pemandu laras kuasa, sistem bunyi premium, dan X-Mode berdaftar dwifungsi untuk prestasi off-road yang lebih mantap. Rekaan dalaman 15 juga sangat praktikal, dengan ruang sehingga 120.4 kaki padu, sesuai untuk kegunaan keluarga atau individu yang memerlukan ruang simpanan tambahan. Kalau anda suka video ini dan nak lebih banyak info terkini tentang kereta dan teknologi di Malaysia, jangan lupa untuk like SUBSCRIBA Autotech Malaysia dan tekan loceng notifikasi supaya tak terlepas video terbaru kami.